Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buat iklan. Okay, so macam biasa kita dah ambil copywriting dekat group dengan gambar. Okay, so next adalah kita masukkan gambar. Mana gambar tu? Okay, ni gambar. Masukkan copywriting. Okay, editkan nombor phone dah betul. Okay, so editkan tarikh hari ni 25/5 macam tu. Okay, so bawah ni pun sama 22 bulan 5. Okay, so lepas tu korang tekan next. Okay, tekan next. Lepas tu tekan post. Okay, so kat sini korang nampak dia sedang posting lah. Okay, so dah siap. Okay, so bila dah siap macam ni, korang tekan lama-lama. So dia akan copy. Okay, dia akan copy. Okay, so lepas tu korang tekan dekat gambar ni. Okay, lepas tu korang tekan sini tau, titik 3 ni. Lepas tu korang tekan sini, share external. Macam tu. Okay, share external. Lepas tu korang tekan dekat Facebook. Okay, teknik ni hanya boleh digunakan untuk handphone Android saja. Handphone iPhone rasa tak boleh ni. Handphone iPhone rasa tak boleh. Okay, so tekan apa tahu? Tekan your group. Okay, so bila you dah tekan your group, ni mesti kena turn on you punya airplane mode. Okay, airplane mode ni you kena turn on. Yang gambar kapal terbang ni you kena tekan. Sebab apa kena tekan? Sebab dia akan ada sedikit kesukaran bila you nak buat iklan nanti. Sebab bila you dah siap buat iklan sampai bawah ni kan, sampai bawah ni you dah siap buat iklan, nanti dia akan datang balik ke group yang pertama ni. Okay, so you follow je. Okay, so buatlah laju-laju. Okay, so yang ni, part ni coach akan lajukan. Buat sampai siap tau. Senang je. Macam ni.
Okey, bila dah siap macam ini kan, korang tarik lagi dah tak ada. Okey, so korang back. Okey, korang nampak ni kan dia tengah berpusing-pusing kan. So korang on balik. On balik flight mode ni. Okey, flight mode ni on balik. Okey. So lepas tu korang scroll down. Okey, refresh lah. Maksudnya refresh. So bila dah refresh ni, korang kena tunggu sekejap. Okey, nampak tak dia tengah posting ni. Macam tu. Okey. Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap macam ni. Okey, sampai dia siap. So lepas nanti dia siap, korang akan tengok next video untuk korang tahu apa next step yang korang kena buat. Okey, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.